Kita memang yakin bahawa dua kerusi yang kita akan tanding, Kak Hang dan Kemala ni, kemungkinan besar kita akan berjaya, mudah-mudahan. Dan kedua, yang ketiga tu kerusi batu. Kerana gerakan tak tanding, dan kerusi perling tu dengan jumlah pengundi yang besar, keyakinan kita memanglah, keyakinan kita ada juga program-program dan juga strategi untuk memenangi kerusi tersebut. Tetapi bukan semudah-mudahnya lah. Tetapi dengan kehadiran bersama, mudah-mudahan kita dapatlah undi kita ni, kalau kita dapat simpan kepada fixed deposit kita dan dengan parti-parti lain yang bertanding, kemungkinan besar Perling pun akan dimenangi oleh Barisan Nasional. Bukan mudah maksudnya MIC bekerja keras juga. Ya, MIC punya kandidat dia kena kerja lebih dari keras. Tapi kita yakin bahawa parti-parti dalam Barisan Nasional pun akan bekerja keras. Kerana ini dah jadi macam satu perlawanan yang hebat. Dan saya berharap bahawa oleh kerana ini di atas kerajaan persekutuan terdiri daripada kerajaan perpaduan, maka saya berharaplah yang kempen tu jangan terlalu keluarkan kenyataan-kenyataan yang akan merungsingkan mereka yang bekerja bersama di kerajaan perpaduan peringkat persekutuan.